Kita nak masak malam ni mi goreng tulang rusuk. Mi goreng basah tulang rusuk, suami tercinta yang terhandsome, terbaik dunia penghuni syurga untuk isteri yang tercinta. Mumpung kelepang, lapar-lapar ha, lapar-lapar hi, lapar-lapar hu. Kita mesti bersama-sama bersatu padu menyanyikan lagu lapar-lapar ha dan lapar-lapar hi. Teketing masuk, teketing. Okey. Kita lapar dulu kan nak masak dulu? Lapar dulu ya? Okey, lapar dulu. Kita pakai rambut. Okay, lawa tak rambut saya? Oh my god! Okay. Handsome tak? Jom, lapar. Kita lapar dulu baru masak kan? Okay. Lapar-lapar ha. Suara. Lapar-lapar hi. Lapar-lapar hu. Masak-masak ha. Masak-masak hi. Masak-masak hu. Okay, let's go. Kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yeah. Seterusnya kita akan masukkan cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ramai yang ada 15 orang. Dia orang dua ni pun makan banyak macam ni. Kita masuk sini. Cakap kita makan banyak, okey? Okey. Kita makan banyak, kita bangun banyak. Awak jangan jealous. Kita masukkan ni. Ramu ada kicap ada, sos tiram ada, rojak mabi ada, rojak pasan ada. Semua ada. Kita campurlah otak udang, otak lembu, otak sotong, otak orang, otak-otak, semua kita campur ni. Okay, bagi saya tulang rusuk. Kita masukkan tulang rusuk dulu. Mungkin ni udang Dia tulang rusuk. Kita cari bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tulang rusuk ni kita dah rebus Kenapa doktor? Rambut tu panjang sangat. Rambut tu dia macam menutup muka saya. Jadi saya terpaksa kena pakai selotip ni untuk menghalang daripada memasuki mata saya, hidung saya, mulut saya, hati saya, ketiak saya dan juga biji mata saya. Jadi saya terpaksa kena tutup begini. Selotip ni menghalang rambut. Rambut saya cepat panjang. Kalau saya lepas ni dia sampai ke sini. Sampai ke sini. Rambut saya panjang. Saya subur. Ya betul, saya lahir saja subuh. Mak saya kata sejak saya lahir, masa saya rambut saya, masa saya lahir mak cakap, dulu masa mak beranak dulu. Mak saya kata, mak beranak mak terkejut lah kata, rambut yang panjang lah, sampai sini rambut tu, bersini panjang. Nas terkejut lah kata rambut panjang lah kata. Mak saya kata, terkejut lah doktor semua terkejut lah kata. Kita masukkan sotong dengan udang ke bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pakai sotong dara. Udang ni pun sama, kita pakai udang dara. Nampak udang dara ni? Kita panggil udang ni dia cerdik. Otak dia banyak. Nampak otak dia? Otak dia kuning. Ya, kita memang cari udang-udang yang bijak, pandai, cerdik, bermutu tinggi, PhD. Udang-udang ni dia punya kelulusan dia tak kurang daripada master. Sebab otak dia banyak. Nampak otak? So, kita beli udang-udang, kita pergi kat pasar, kita cakap, saya nak udang yang pandai-pandai bijaksana. Otak dia banyak. Supaya apa? Bila kita makan, dia akan membantu kita jadi cerdik. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udang masuk udang. Jadi, bila kita makan ni, insya-Allah dia akan mengeluarkan kepala otak kita macam kepala otak udang. Dia akan cerdik, dia akan bijak, dia akan berani, dia akan berjanggut-janggut, dia akan manis. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masukkan ubat demam dengan ubat buasir. Kita masukkan ubat untuk anxiety dan kemurungan. Kita masukkan juga ubat untuk peranakan jatuh dan peranakan terlentang. Masukkan batang sayur ni. Kasar sekali lagi. Ke 44 kali. Dah, elok. Kita masukkan mi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak sayur tu. Okey. Aduh, maaf jatuh. Mi goreng, tulang rusuk. Mi goreng, tulang rusuk dan udang. Mi goreng, tulang rusuk. Okey, sedap tak? Sedap kan? Okey. Dah lah. Bagi basah sikit. Dah cukup. Okey, jangan lama nanti kembang. Tak boleh cucuk udang kan? Abang kat situ. Kita nak goreng cucuk udang. Cucurlah udang, cucur udang bersama jagung. Bersama jagung, daun lakucai. Marilah mari, ini udanglah segar. Tepung gandum campur udanglah udang, jagung dan kucai, daun dan kucai. Ada bawang dalam sini. Jatuh. Dalam ni ada jagung, nampak? Ada jagung dah kucai dengan bawang sikit. Bawang tak banyak sangat. Ada orang letak cili pun ada. Tapi kita orang tak letak cili. Simpan dalam peti ais, bagi dia sejuk, lepas tu baru kita goreng.
Belum panas, belum panas, belum panas. Kalau nak tahu panas, celuk tangan. Celuk tangan, ciao. Maksudnya dah panas, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Okey, satu udang, satu cucuk, satu udang. Nampak tak? Satu cucuk, satu okey. Okey. Sedaplah kata cucuk udang, sedaplah kata. Panjanglah kata. Panjanglah kata. Panjanglah kata. Bagi tu, tak pasti bagian pendek dia bagian panjang itu. Tu dia tu, duduk panjang sampai tani tu. Tu dia. Nak tunjuk ampun ni cucuk udang. Tu dia cucuk udang tu dia nalur tak ada tu dia sakan. Cucuk udang. Garing nak kata. Tu dia cucuk udang. Cucuk udang lima pang. Sama dua sia. Lima pang. Makan. Dekat oi. Jom. Lepas habis satu. Oh makan tu. Bismillah. Pegang kan? Pegang. Rambut tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatil amin. Bismillah. Kau banyak tu. Tulang rusuk. Banyak dah kata tulang rusuk. Ya. Dia pun makan. B minus. Sedap. Kalau buat lagi sekejap ya. Dengan telur abui sedap. Peanut sauce. Peanut sauce. Ingat kau sauce apa? Okey. Ya. Bini saya kata sedap sayang. Sedap lah kata. Ni tulang rusuk. Malam ni tidak boleh nak laku. Dia masuk ke? Dia dapat tak dia. Baru dia. Bayang. Tukar lama lah. Nama pun dia lupa dah Cik Bunga. Aku lama tak sebut. Sibuk. Tak tahu kita tak tahu juga. Pergi. Tolong. Ayo. Oh. Ayo jom rapi. Ya. Ini saya tahu saya kuat banget. Goreng bawa macam ni. Cucuk udang sedap. Ni kenyang. Ini kenyang. Dia Betul. rupanya tu dah laser. Boleh. Follow. Siapa yang belum follow okey, saya dah kenyang.